self reward. Dapat gaji, bayar diri sendiri dahulu. Hari ini paling menggembirakan bagi yang bekerja makan gaji ialah hari gaji masuk. Untuk pastikan kegembiraan itu bertahan lama, bila terima duit gaji, alihkan sebahagian duit kepada simpanan paksa dan lupa. Selebihnya baru dibelanjakan. Jangan tunggu duit lebih baru nak menyimpan sebab sampai bila-bila pun tak akan ada duit lebih. Apa yang kita belanjakan itu membuatkan orang lain lebih kaya. Sebaliknya, apa yang kita simpan itu yang menambah kekayaan kita. Jadi, bayar diri sendiri dulu sebelum membayar orang lain. Guru-guru kewangan sarankan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji perlu disimpan sebagai pertama, dana kecemasan, kedua, pelaburan masa depan dan ketiga, perbelanjaan penting masa depan. Bagi penyimpan emas, sebahagian daripada 10% itu boleh digunakan untuk membeli emas melalui akaun emas GAP Public Gold. 1 gram 1 bulan, disiplinkan diri. Selebihnya terpulanglah nak letak dalam tabung haji ataupun ASB. Nanti sedar-sedar hujung tahun kita dah ada pun 12 gram. Itu bukan saja simpanan kalis inflasi, malah penting ia akan jadi simpanan kalis bocor, insya-Allah. Dapat sesuatu? Gaji masuk, bulan ni jangan lepaskan peluang bayar diri sendiri dulu. Boleh follow, save dan share video ni untuk more info emas dan kewangan.